Weh, lawak kau lawak bodoh lah. Sepanjang jadi artis sampai sekarang, itu pengalaman first kena balik motor. Ini orang dia. Sampai abang yang mampus abang ingat nama dia. Abang pergi kat telinga dia, abang cakap, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali dalam podcast Nada Bermakna. Nada bermakna. Jadi kita bersama dengan kita punya host yang host pula. Bukan host. Jemputan. Bersama dengan Abang Ropi yang terhangat di pasaran, yang tak asing lagi dalam industri seni dan hiburan di Malaysia dan di dunia ke bang? Ya, dunia tak lah. Oh, boleh. Tak lah. Jadi apa, alhamdulillah, terutama sekali terima kasih pada Iden kerana sudi jemput abang lah untuk podcast pada hari ini. Okey, dan seterusnya saya suka kembali kepada Iden. Okey. Saya ingat abang nak jadi host tadi. Tak. Okey, baik. Abang sihat bang? Alhamdulillah. Dari mana tadi? Abang tadi daripada Setialam lah. Busy sekarang? Alhamdulillah rezeki. Banyak job? Bolehlah, Allah Ta'ala rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Alhamdulillah. Abang naik apa tadi datang? Abang naik kereta. Naik kereta. Itu yang abang mampu. Naik kereta ke? Abang bawa kereta ke kereta bawa abang? Drive PA abang bawa. InsyaAllah. Dia bawa. Okay bang, Alhamdulillah. Macam-macam benda kita nak borak ni bang. Macam-macam benda. Macam-macam benda. Wow. Makin macam seram ni. Ya. Kita niatkan supaya apa yang kita borakkan. Tajuk kita apa tadi? Tajuk Belum ada tajuk lagi. Belum ada tajuk kita lagi. random je. Tadi apa makna apa tadi? Nada bermakna. Nada bermakna. Ya. Makna saya sekarang ada nada bermakna. Bermakna. Ya. Makan saya. Okey, Abang Ropi. Abang Ropi, orang kenal abang sebagai Pak Kodi kan? Pak Kodi, Abang Ropi, Ropi Cecupak. Kan? Jadi kalau dalam TV tu orang kenal sebagai Ropi. Kalau di luar TV, orang nak kenal sebagai apa sepatutnya? Saya ni kadang-kadang hidup dalam dua personality. Oh, okey. Kalau macam bila nak buat show, saya dah pakai smart-smart, kadang orang confuse. Saya dengan Amir Masdi. Okey. Kadang-kadang bila saya buat rambut kepuk-kepuk, ingat saya macam daripada belakang macam Ifah Razia. Saya banyak personality sebenarnya. Okay. Tapi kalau normal macam ni, saya Ropi lah. Okey. Tapi itu bukan nama sebenar. Oh, Ropi bukan nama sebenar. nama sebenar apa? Nama sebenar saya Zahid. Oh, lah. Zahid jauh. Jauh kan? Tapi kalau apply dapat Din. Kenapa? Tak, nama saya Zahid bin Tajuddin. Okay. Tapi Ropi tu dapat daripada stesen TV lah masa mula buat si Cupak tu. Sebab masa abang mula-mula tu, abang kan rambut jambul, lepas tu suka buka butang baju, lipat lengan kan. Dan producer tu kata abang ni macam Samsing zaman dulu lah. Mak Rapi kata kan. So dia bagi abang nama Ropi. Okey, tu melekat sampai sekarang tu bang. Sampai sekarang. Lepas tu bila dah berumur sikit, tak ramai orang panggil Ropi, banyak orang panggil Pak Kodi. Pak Kodi tu dari rancangan TV lah kan. Jadi kalau dekat luar orang tegur abang, macam mana bang? Macam mana nak tegur abang Ropi ni dekat luar? Saya sebenarnya okey je. Macam abang okey je. Orang tegur kita ni. Kadang-kadang orang tak tegur pun abang. Kalau nampak, kalau orang tu tengok abang macam just macam ni lah. Abang, tak kisah dia muda daripada kita je. Macam tu lah. Senang je sebenarnya. Cuma kadang-kadang tu kita manusia. Bila kita manusia ni, kita pun bukan sempurna. Tak semua orang sempurna kan. Kadang-kadang kita pun ada masalah. Kadang-kadang masa tu kadang-kadang adalah muka ketat sikit lah kan. Macam tu. Pernah ke orang cakap abang Ropi sombong kat luar? Abang rasa tak dengar lagi pun. Tak dengar lagi lah pun. Tak tahu lah akan datang. Tapi sekarang kalau boleh tak nak lah kan. Betul. Supaya abang okey je. Cuma kadang-kadang tu macam macam cerita tadi, kadang-kadang kita ni manusia, kadang-kadang kita ada masalah. Kita, masalah hal-hal lain lah kan. Bila kita pergi mana-mana muka kita ni kan, orang nampak kita masam kan. Jadi itulah. Faham. Okey bang, abang mula dengan stesen TV dalam grup Cecupak kan, betul ke? Sebelum tu abang mula dengan pertandingan. Oh, pertandingan. Sinaran Pasport Kegemilangan, anjuran TV3 lah. Oh, Sinaran Pasport
Kegemilangan. Saya first time dengar sebab tahun 94. Tak lahir lagi bang. Hang baru lahir 94. 97. Hang tak tahu lah. Tak tahu. Jadi abang masuk 2 kali. 94 abang masuk, abang tak berjaya. Sinaran itu first season. Okay. Season kelima abang masuk lagi, baru abang berjaya. 97, 98 lah macam tu. Kenapa yang 94 tu tak berjaya? Konsep tahun 94 tu dia lain. Dia first program tu. Dia kalau hari ni hang berjaya, hang dapat nombor 1, terus dia bawa ke final. Dia tak ada separuh akhir, tak ada. Terus bawa ke final. So masa pertandingan tu abang dapat nombor 2. So abang gagal lah. So abang tak masuk dah. Sampai season 5 abang masuk balik. Itu adalah mingguan, separuh akhir, final kan. Macam tu lah. Mana itu grup cecupak lah time tu? Belum. Cepat tak ada lagi. Selepas program tu, kami ada 3 grup. Grup Gelar-Gelar, Nyo Muda dengan abang ZZ Puchong lah. Kami digabungkan lah. Okay. Kami gabungkan sebab ada satu company tu nak ambil kami. Nak buat satu grup. Jadi kami pun ambil join lah dengan grup masa tu. Orang tu funder lah. Kami gabungkan. Asalnya dulu Cucupak, abang, arwah Pian, arwah Pak Lah, Pak Jair, Ucok dengan Yasin. Okay. Asal Yasin Cucupak. Yasin apa senario? Yasin senario. Lepas tu bila senario pinjam dia, dia bagus. Senario ambil. So Pian tu asalnya dia manager kita orang, arwah Pian tu. Okay. So kami kekurangan anggota. So Pian masuk lah. Jadi anggota kita orang. Faham. Waktu yang program yang abang join tahun 94 tu, Sinar Pasport Kegemilangan tu, abang membawa nama sebagai Zahid lah. Zahid lah. Okay, yang tahun 97 pun Zahid juga. Zahid juga. Okay. Sebab tak ada gelaran lagi. Lepas tu baru Ropi. Jadi grup cecupak ni grup pelawak ataupun penyanyi sebenarnya? Dia macam senario. Macam senario. Mana lawak dan menyanyi lah. Macam tu lah. Cuma beza dia macam Cucupak ni dia konsep dia macam pemain tantu. Set dia sama. Okay. Macam senario dia kan tiap minggu lain cerita, lain konsep, lain dia macam tukar-tukar set lah kan. Macam tu lah. Apa beza Pimai Tangtu dengan Cecupak? Pemain tantu legend kau. Abang pun dulu memang follow pemain tantu. Dia legend. Tapi konsep pun sama lah. Cuma Pimai Tangtu kan banyak dekat studio, dia ada program dia. Sebab saya tengok juga Pimai Tangtu dulu kan. Dia abang rasa lain sikit kot. Sebab macam kita kena nyanyi. Okay. Kan? Apa lagu yang abang ingat? Ingat lagi ke lagu? Lagu tak ingat dah. Tak ingat dah. Itu tahun 98 ni mau. Viral tak time tu lagu? Tak ada. Cucupak masa tu jujur cakap lah. Masa tu senario tengah naik kan. Jadi kita ni tak berapa lah. Jadi kita pun tak ramai juga. Orang-orang suka kan. Maksud tak ramai orang suka, mana orang tak support ke apa? Tak, masa zaman tu senario nombor 1. Okay. Jadi dia memang jauh lah. Macam ni lah jarak kita kan. Macam ni. Jadi grup Cecupak ni sekarang bagaimana? 2 orang dah meninggal. Okay. Berkubur lah. Memang mana grup tu terus dia ditamatkan lah macam tu. Tamat lah. Kami dapat 3 season lah kot. Okay. 3 season. Jadi cukup lah tu. Faham. Tapi masa zaman tu stesen TV pun TV3 dengan RTM kan. Faham. Jadi orang cakap, orang tahulah. Cupak tu cuma bagus lah. tak bagus je lah kan. Macam tu je lah. Jadi orang yang legend-legend yang tengok podcast kita mesti kenal sangat lah dengan Cecupak kan. Maksud dia macam abang dah 3 generasi lah. Abang rasa budak peminat-peminat abang yang kecil-kecil pun dah 40 lebih umur lah kan sekarang. Lepas tu sampai anak abang pun sekarang yang sulung pun. Masa Cucupak abang dapat program Cucupak tu, anak abang yang nombor 2 baru bersalin. Mana sekarang dia dah 29 lah. Abang pun dah dalam bidang 29 tahun. InsyaAllah. Okay, jadi Cecupak sebagai Zahid and then sebagai Ropi. Jadi sekarang ni
bila dah Cecupak pun dah tak ada, abang pun dah aktif dekat TV. Abang pun pernah join Maharaya Lawak memang kan. Betul. Jadi Maharaya Lawak tu grup dengan apa? Saya tak ingat lah. Abang dah 6 kali. Mula-mula abang masuk kumpulan Hero, Okay. Arwah Hamdan, Pak Ya. Okay. Dengan abang lah. Okay. Lepas tu abang masuk Comel dengan Suami Singapura. Lepas tu abang join Joras. Lepas tu abang join kumpulan Nice dengan Toke dengan Acong. Lepas tu kumpulan Rare, Pak Ya ngajak, dan last kali Tobat lah. Lepas tu Tobat tak nak masuk lah. Kenapa? Kamu dah cukup bagilah orang lain pula. Apa beza melawak dekat atas program macam tu yang Maharaya Lawak dengan melawak biasa-biasa? Dia kalau biasa-biasa tu masuk macam mana? Maksudnya contoh kalau macam semalam program kita tu. Dia kalau program agama ni kita tak boleh sangat. Maksud dia kita kena ada limit lah. Dan kita tak boleh wah lebih sangat. Kontrol sikit-sikit lah. Kalau macam kita buat show kat luar tu kita bebas sikit. Okay. Kalau macam TV tu pun kalau live tu kita kena kontrol juga. Kalau macam recording tak apa. Nanti dia boleh cut edit macam tu lah. Banyak beza lah. Struggle lah, susah nak cari idea melawak. Sebenarnya benda ni born to be lah, Dik. Makanya abang pakai bahasa Inggeris. Born to be lah. Born to be tu maksud dia kan, kalau memang memang ada bakat, memang ada bakat menyanyi memang boleh pergi. Faham? Kadang rezeki. Macam orang lain pun ada bakat melawak, tapi kadang rezeki belum ada lagi. Macam abang pun jadi artis lambat, abang lambat. Jadi artis 30. Nama naik 50. Seraga 20 tahun lah. 20 tahun masanya baru rezeki naik. Tu yang orang kata, oh my gosh. Lambat kan? 20 abang memang rezeki abang tengok balik dulu kan, akan dapat tapi lambat. Jadi artis 30. Abang rasa abang betul-betul jadi artis umur 50. Mana dalam tempoh 20 tahun tu abang jadi apa? Abang jadi artis tapi struggle. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, kai malam kadang tak makan, Dek. Real? Macam tu kan? Peribahasa pernah dengar? Pernah lah. Tapi maksudnya real lah benda tu? Macam tu lah. Struggle lah. Apa yang dimasukkan dengan struggle? Yalah, masa tu kita pun naik cilum, ada orang panggil, ada orang tak panggil kan. Dia bila sampai satu tahap tu, bila abang umur 50, itu boom, ini boom. Itu baru kita rasa lah, baru rasa yang kita ni artis. Okay. Sebelum ni hang rasa macam, kadang hang rasa artis, kadang hang rasa macam orang biasa macam tu lah. Dia biasa kerjaya je sebenarnya. Betul. Hang artis pun manusia biasa, kerjaya je. Jadi itulah. Mana waktu fasa struggle tu saya ada baca juga tau yang abang buat kerja lain yang macam cari apa? Dulu-dulu bukanlah cari sangat, bukanlah terdesak sampai cari sangat. Pasal asalnya yang kutip-kutip tin tu. Kutip tin Abang balik kampung, abang tengok dalam guni. Tanya arwah mak abang, bapak abang, apa ni mak? Ini tin boleh jual ni. Penyek-penyek, bolang guni tu jual timbang kan. Betul. Oh bagus juga ni kan. Paper apa kan. Betul. Jadi abang, kalau abang lalu-lalu nampak tin, abang ambil bolang kita. Lepas tu pergi kilang besi. Jual. Pergi kilang besi, pakai topi, pakai spek hitam, tutup. Tak mau orang kenal, malu. Ego kan. Masa tu lah. Lepas tu macam tu lah. Jadi fasa struggle ni kan, sebab ramai orang struggle juga bang. Even ni pun dah nak raya ni kan. Ada lelaki yang gaji lambat bagi. Lepas tu bonus tak dapat. Duit raya nak kena bagi kat isteri. Lepas tu anak-anak lagi nak baju raya. Rumah langsung nak tukar itu ini kan. Nak balik kampung lagi, semua duit. Jadi apa nasihat abang untuk lelaki yang struggle? Mungkin sebab abang pernah lalui fasa struggle kan. Nasihat abang untuk dia orang ni, bersabar dan usaha lah. Macam abang dulu, abang target ni, cerita sebelum ni lah. Abang target umur abang 40 ya. Kalau abang tak percaya juga, sebab abang tak ada kelulusan, Dek. Okay. Abang sampai SRP je. Okay. Tahu pernah dengar SRP? Pernah. Sampai tingkatan 3 kan. Abang dapat S.
S ni banyak mata pelajaran gagal lah. Kecuali bahasa Malaysia, sejarah, satu lagi tak ingat. Jadi abang tak ada kelulusan. Abang target umur abang 40, kalau masuk 41, kalau tak jadi juga, artis ni tak menjadi juga, abang nak kerja, target abang masa tu security lah. Sebab abang tak ada kelulusan. Kita kena sedar kita ni siapa kan. Takkan kita minta gaji bagus kan. Security pun jadilah kan. Ngam-ngam umur abang 40 hujung-hujung tu, abang dapat satu drama episod. Drama apa? Untuk RTM lah. Abang tak ingat drama tu, tajuk dah. Pasal banyak masa tu. Dapat offer, lama dah mana berlakon kan. Abang tak tahu tajuk dah. Tak silap abang, yang tak silap lah. Lara Maisara. Abang, tapi cerita serius. Abang jadi cikgu. Tak silap lah. Tapi tak boleh nak Rico. Kan? Jadi abang dapat 4,000. 4,000 ringgit. 4,000. Syutingnya tak sampai sebulan pun. Siapa tak goyang kan. 4,000 macam-macam boleh beli dia. Abang ambil. Lepas pada itu ada sikit-sikit sampai sudah lah abang tak kerja. Abang pernah pergi interview lah. Abang pergi interview, masa tu memang dah zaman susah sangat. Tak boleh ni. Abang pergi interview Electrolux. Pernah dengar Electrolux? Tak pernah. Dia barang-barang elektrik, kita jual rumah ke rumah. Electrolux jenama lama lah. Jual dengan company tu, okey awak 2 minggu lagi awak boleh start kerja. Dia kata, dah dapat Dah dapat lah 2 minggu. Tapi okay. dia tak ada gaji. Based pada komisen jualan. Jadi kita kena pergi rumah ke rumah. Zaman-zaman abang dulu, tahun-tahun tu memang ramai lah orang yang direct selling macam tu kan. Sekali abang pun tunggu tu yang dapat job tu. Tu yang abang tak pergi. Lepas tu dah dapat sikit orang panggil. Mana Electrola tu cari lah abang? Abang tak pergi? Tak cari. Faham. Jadi yalah pengalaman lah kan. Pengalaman, pengajaran. Sebab kita pun tak tahu bila masa rezeki tu nak datang kan. Ada orang memang senang. Susah masa tu. Macam abang pun percaya lah orang kata apa, peribahasa dia kata susah dulu senang kemudian kan. Tapi itu betul lah. Macam abang susah dulu. Senang gitu. Alhamdulillah syukur. Allah kan. Itu je lah. Faham. Jadi jangan putus asa lah kan abang. Tapi kadang-kadang tu bohong lah kalau kita tak rasa give up. Aduh tak boleh ni, tak boleh. Kita dah fikir ada anak kecil-kecil kan, macam-macam. Memang stres lah, untuk lelaki stres lah. Tapi kalau untuk bini dia yang bekerja, isteri yang bekerja, dia ada kurang sikit. Faham. Kan? Tapi macam abang lu, abang yang bekerja. Susah. Abang dulu seronok daripada 1 bulan sampai 15 je. Masa zaman dulu, masa tu pakai kancil lah. Dengan Volvo. Sebelum tu pakai kancil, pernah pakai Volvo kan. Volvo lama kan. 1 sampai 15 abang senyum. Okay, boleh wah-wah lagi lah. Dah masuk 16, kalau tak ada job, tak ada orang call, panggil syuting, goyang dek. Petor nak bayar. Rumah nak bayar, tu goyang lah. Lepas tu kalau time goyang tu abang buat apa? Nak buat apa lagi? Sabar lah. Sabar je lah cakap kan. Macam tu lah. Faham. Okay, dah settle tu. Jadi Habis. Bukan belum lagi. Okay, abang tak boleh dengar dah. Kan? Okay, betul. Jadi tak fikir cakap settle nak habis dah. Okay, baik abang. Cecupak settle. Jadi perjalanan abang sebagai artis. Okay, sekarang abang dengan Sepahtu Reunion kan? Macam mana tiba-tiba boleh berada dalam circle tu? Sebelum ni pun dulu dia orang dah pernah panggil dah. Pernah panggil Sepahtu. abang untuk Sepahtu lah. Pernah panggil dah. Abang jadi guest. Lepas tu yang sebelum abang join yang betul-betul ni, first dia orang panggil abang buat Singapura lah. Lepas buat kat Singapura tu, lepas pada tu, yang first Singapura, bukan Singapura yang baru ni lah. Yang first tu kan. Tu dia orang bagi date untuk ni. Abang cakap okey lah. Abang jenis rezeki first come first serve lah kan. Siapa yang panggil dulu, lock dulu, abang ambil lah. Sebab kita tak ditunggu, sebab kadang-kadang ni pengalaman banyak juga. Dia lock tapi tunggu, lepas tu tak jadi. Ada yang tak jadi beritahu, ada yang tak jadi tak beritahu. Senyap kita dah aku dah lock ni lah. Tapi macam dia orang dah lock, dah okey. Kita jalan lah. Faham. Jadi macam mana dengan progresnya Sepahtu ni, apa yang abang belajar ataupun apa yang abang dapat lah dalam Sepahtu? Yang abang belajar dan Sepahtu, walaupun kadang-kadang kita ni berumur, kita boleh belajar dengan orang lebih muda daripada kita. Ilmu-ilmu kan.
Macam abang dengan sepatu ni yang abang dapat lain. Dapat dia maksud dia, sepatu dia punya konsep, kita faham cerita, baru kita buat lawak. Okay. Dia kita kena faham cerita, senang kita nak bermain. Macam kalau kita masuk pertandingan ni, kita nak buat lawak lain. Itu yang Jeb selalu cakap dengan abang kan. Jeb cakap, kita faham cerita bang, kita senang buat lawak. Boleh selit-selit. Macam kalau macam kita macam Maharaja kan, kan dia bagi 4 minit. Masa tu lah kita nak puluhan lawak dia kan. Itu yang struggle sikit tu. Macam sepatu ni sebab tim bagus, tim-tim production semua bagus. Walaupun dia orang muda pada abang, dia orang banyak bagi abang ilmu. Jeb, Rahim, Pak Ya banyak bincang kan. Jadi apa beza generasi muda punya pelawak dengan yang zaman abang punya? Peredaran zaman lah. Okay. Macam kalau ikut zaman abang dulu lain. Kalau zaman abang dulu kalau buat tu memang dah kelakar lah. Kalau buat sekarang memang tak idea lah. Okay. Dia beza dah. Kita nampak sendirilah benda ni. Dari segi lawak-lawak kan. Kita kena ikut peredaran zaman. Kalau macam abang kalau diberi peluang dengan budak-budak baru ni, abang ikut rentak dia orang. Abang tak boleh bawa rentak lama. Jadi macam tak balance lah kan. Kita kena ikut juga. Macam zaman sekarang dah pakai internet apa semua kan. Kita kena belajar lah. Tapi yang itu abang lembab sikit nak belajar. Okay, faham. Kan. Untuk kerja ni okey lah. Dan bagaimana abang deal dengan selain daripada sepatu lah, mana generasi muda yang lain? Pernah ke ada dorang tegur-tegur, borak ataupun abang tegur dulu ke? Macam mana abang deal dengan mereka? Okey ke? Abang ada juga yang tak semualah. Adalah seorang dua tu yang kadang-kadang kita kena pergi dekat dia kan. Okey. Ada jugalah. Tapi yang kebanyakannya semua okey dengan abang kan. Faham. Cuma adalah satu dua yang abang bertembung. Kadang-kadang dia nampak abang kan. Tapi buat bodoh Okay. Kalau abang dulu kau nampak legend ke apa. bang ni. Padahal dia dah lalu dia nampak kita ni. Kat kedai makan kan. Okey tak apalah abang cakap tak apa. Padahal dia kenal je. Kenal je. Abang pun kenal dia. Pernah jumpa, pernah buat show sekali kan. Tapi tak apalah. Lepas tu dah macam tu. Lepas tu buat podcast nak panggil. Memang tak lah. Faham. Kan, kau dah jumpa macam ni pun kau. Apa salah tegur kan. Dia buat bodoh. Okey tak apalah. Abang pun tak kisah. Tapi kau cari aku siap lah. Telefon. Bang nak buat podcast boleh bang. Tapi abang tolak cara baik lah. Abang tak kisah. Abang cakap tak boleh lah dik. Ni abang ni macam tu lah. Dengan saya kenapa abang terima podcast? Sebab pertama Hamu ahli muda. Wah. Sebab kita pernah berganding sama. Ya. Tapi itulah. Itulah kadang-kadang kita nak cakap pun pasal podcast ni kadang takut ada yang kecil hati kan. Sebab abang jujur cakap podcast tak semua abang pergi. Okay. Kalau hang tengok podcast-podcast yang abang ada tu, yang itu je. Yang lain tu abang banyak sebab lah. Jadi abang antara sebabnya abang share? yang ini abang tak boleh nak share lah. Takut benda ni jadi sensitif kan. Biarlah rahsia lah. Tapi macam tu lah abang cakap kan. Kadang orang buat podcast, dia nak buat podcast. Lepas tu Faham. Jadi saya sangat berbesar hati lah abang terima. Saya sangat berbesar hati dan alhamdulillah. Okay, next kita kepada ni lah. Pekerjaan abang di sebalik tu. Ya, betul. Itu yang kita nak tanya. Mana banyak orang cakap tahu, abang tahu soalan tu memang soalan biasa. Kalau bahasa sekarang orang panggil klise. Okey, abang tahu soalan orang kata selain pada ni abang ada buat apa kan? Okey. Abang selain ni abang ada buat barang-barang macam studio. Okey. Pakai jenama, ada jenama abang lah. Untuk macam kamera, lampu, production, mic. Faham. Abang ada jenama abang sendiri. Jenama apa? Rodi. Ini ke? Rodi. Ini abang punya. Okey. Tapi sebab abang lagi pada share. Lari share. Abang keluar pada share tu yang O dia pangkah.
Oh. Mana abang tak ada share lah sini. Oh, faham. Sebelum ni abang ada. So itu dia panggil tu. Kadang Rodi dengan Ropi kan tak jauh. Inggeris, orang Inggeris banyak panggil abang Rodi. Kodi, Rodi, Ropi. Kan tak jauh kan. Kau lah tu. Okey bang. Apa namanya? Makin ngelonsor ni. Sofa dia licin bang. Abang licin Kalau tak ada elok-elok memang tergelongsor terus. Okey. Apa Apa lagi nak tanya? Kita ni Sebelum abang break makan ni. belum lagi bang. Belum pasal. lagi. Baru azan Zuhur bang. Jadi sekejap saya dah prepare soalan sebenarnya. Tak apa ya. Host tak apa lah dik. Kacau ni. Okey, abang rasa berapa lama abang akan berada dalam industri lawak ni lah? Okey, itu soalan yang baik. Abang sebenarnya, abang ni air lah dik, air. Maksud dia ikut resmi air lah. Di mana terhenti, di situlah abang. Di situlah dia. Selagi tu dia mengalir lah. Selagi orang nak, macam air kan dia panggil. Sampai dia jumpa habis. Kalau dia sampai habis, ada sempang lagi, dia pergi lagi. Faham. Mana tak kisah. Abang tak kisah. Selagi orang perlukan abang, selagi sihat tu badan, Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik, insyaAllah lah. Faham. Jadi dalam industri ni kan abang pernah berhadapan dengan orang-orang yang mungkin abang tak suka, toksik? Kalau ada, apa perangai yang abang tak suka tu? Abang rasa semua manusia, tapi izinkan abang telan elok dulu ya. Sebab kering kan. Apa nama, bagi abang, semua manusia akan jumpa lah. Okay. Tak kisahlah, mesti ada jumpa. Macam abang toksik ni, yang paling abang tak suka, depan baik lah. Okay. Belakang, ni kan, tu abang tak suka. Abang ada orang-orang yang boleh lama dengan abang dan abang boleh lama dengan orang. Biasanya orang tak tahu lah. Abang yang akan judge ni orang tu lah. Abang nak lama ke dengan dia, tak ada. Abang tak boleh orang yang kedekut. Abang tak boleh orang yang cakap, dia tak ada benda tapi dia cakap macam bagus kan. Abang tak boleh orang yang dia baru tapi dia mengajar macam dia pengalaman dia tu lebih daripada kita. Abang tak boleh. Abang pernah jumpa dengan orang baru yang cakap macam dia pandai semua benda? Ada juga. Ada juga macam tu? Ada juga dia mengajar kita, ada juga dia baru kenal kita, bergurau. Bergurau yang umur. Contoh hang 20 lebih. Abang dah 50 lebih. Gurau dia tu kan, main colik-colik kita. Dia tahu abang latar, tapi main colik-colik apa kan. Colik-colik tempat-tempat yang kita terkejut-terkejut kan. Ada juga. Yang itu macam tu abang tak okey lah. Dan satu lagi, paling pantang tok nenek abang lah. Pakai tok nenek tak apa. Tak apa. Abang tak campur moyang itu. Abang pakai tok nenek Kalau masuk moyang lagi ganas. Abang paling tak suka kalau, tak tahu lah, mungkin orang lain pun sama. Kalau contoh baru jumpa abang, abang, baru pi. Okey. Lepas tu bila lama-lama, hang dah popular ke, ataupun apalah, biasanya kalau dah popular lah. Ropi. Macam tu je. Tu panggil Ropi. Terus panggil Ropi. Kau dulu panggil aku abang ni kan, contoh kan. Tiba-tiba dah Ropi. Abang tu abang kat sini buat lain lah. Dia kalau gap umur tu tak banyak, tak apalah. Kalau setakat 2-3 tahun tak apa lah. Ini beza. 5 tahun, 10 tahun. Ada juga kadang-kadang fan abang tak kenal lah. Ropi. Tengok muka muda, bayang-bayang hang. Aduh. Tak boleh kan tu. Tak respect lah. Dia sebab mungkin dia rasa abang buat lawak, jadi abang okey je. Macam pelawak mungkin ni. Mungkin dia rasa macam tu. Tapi tak kisahlah kalau dia buat, kalau contoh dia dengan family dia. Abang tu tak abang kan. Kau takkan kau panggil kau aku kan. Kalau abang kau tu kaki lawak kan. Gitu lah. Mungkin macam hang cakap tu betul lah. Mungkin dia anggap tu, tapi agak-agak dia. Yelah, agak-agak lah. Ada yang pangkat anak lah kan. Bayar-bayar muda sangat. Ropi. Kalau Pak Kodi tu okey lagi. Kalau Pak Kodi terfaham Pak kan. Tapi kalau Ropi tu, abang pantang. Abang kalau orang panggil abang itu kan. Okey, abang just sembang itu. Dah belah. Abang tak layan sangat lah. Faham. Jenis bagi abang satu je. Kadang-kadang orang ni kan, kalau kita dah biasa ni terlalu rapat sangat dia boleh pijak kepala. Banyak kali dah abang kenal. Ada pengalaman? Apa pengalaman? Pengalaman banyak lah. Contoh kan, hang tak boleh selalu jumpa lah.
maksud dia bukan family. Orang yang Hang Hassan tak kenal. Okay. Contoh macam kita repair kereta contoh ke, ataupun kita repair motor ke. Kita beli barang-barang, kita dah biasa dengan dia kan. Lama-lama dia melawak kita pun kasar. Dia tak ada hormat kita. Bukan sebab kita artis, tidak lah, tapi umur. Ya, faham. Kan. Itulah dia nampak kita mungkin happy go lucky kan. Kadang orang macam tu. Lepas tu respect pun hilang, hormat pun hilang. Jadi apa nasihat abang untuk orang yang macam tu? Sentiasa ni lah, kalau boleh kita mana-mana kita pergi pun, kita bawa diri pun, kita kena humble lah. Humble sentiasa ada sifat hormat orang. Macam abang kalau pergi pun kadang-kadang abang senyum orang tu ketat. Abang tak kisah, abang senyum lah. Kan? Hantar lah kan. Janji orang tak kata abang sombong kan. Cuma kalau abang nak cepat kadang nak pergi toilet lah, tu cepat lah. Kadang orang nak pegang, saya nak buang. Abang pergi buang dulu. Faham. Abang ada juga ambil gambar abang dalam toilet. Ada juga apa? Kat sini pun boleh? Boleh bang. Abang ambil lah gambar. Oh, faham. Ambil bahagian cermin-cermin tu lah. Bukan bahagian tempat orang buang. Ambil juga. Biasanya kat area lah. Kat area lah. Dalam toilet tu dia ambil kan? Dalam toilet lah. Dia nampak abang laju lagi. Dia takut abang laju masuk kereta. Kan? Kita zas kan. Bukan time mencangkung tu dah ambil gambar Tak, itu tak. Jangan macam tu kan. Cangkung jahanam. Okay, sikit lagi bang, nasihat untuk orang yang tu cakap yang yalah, yang buat abang tak suka kan. Tak, dia orang pun tak tahu kata abang suka ke tidak. Dan kita pun tak tahu kadang kita ni tak tahu orang tu suka ke tidak kan. Kadang kita ni manusia, ada orang suka kita, ada orang suka cara kita, ada orang tak suka. Jadi kita pun tak boleh nak puas hati semua orang. Jadi macam abang cakap tu, kita sentiasa fikir, kena ada satu perasaan, ini suka ke, tak suka ke kan. Macam tu abang dulu ada macam tu. Abang kalau abang tengok orang, kalau abang jalan, kalau dia serius, dia tengok abang tapi dia serius, abang senyum tapi dia serius, abang anggap macam mungkin dia tak suka. Abang ke tak suka. Kadang-kadang ni orang tak suka artis pun ada kan. Macam-macam lah. Itulah manusia. Tapi abang biasa, abang kata sekarang siapa yang tak kena kecam? Ulama-ulama pun kena kan, apatah lagi abang. Semua orang kena lah. Kita buat baik pun kena. Buat tak baik lagilah kena kan. Abang pernah kena kecam lah? Pernah kena kecam lah? Biasa kadang bukanlah kecam, kena komen-komen. Komen-komen yang negatif tu kan. Ada juga yang apa yang nak bunuh pun ada. Seram kan. Orang nak bunuh? Ugut-ugut lah kan. Tapi abang tak report polis pun. Okey. Dia kata tak dapat engkau cara ni, cara halal. Ni abang tak cerita kat mana-mana podcast tu. Okey. Terlepas pula kat sini. Buat dengan Aidin terlepas pula. Tapi betul. Kat Instagram kan. Dia kata tak dapat buat cara baik, cara halus. Tak tahu dia tak suka abang sebab apa, abang tak tahu lah. Agak itulah. Adalah satu dua, tapi abang tak tahu, mungkin account fake ke. Biasanya account fake lah kan. Tapi macam tu lah. Abang tengok, aduh, muka tak ada masalahnya. Muka tak ada. Nak report polis pun fikir muka tak ada lagi, nak siasat malas lah. Biar macam tu lah. Tak ada pun. Tapi lepas-lepas baca tu seram juga kan. Ya, tapi melampau lah sampai kata nak bunuh. Tahu-tahu lagi begini kata bomoh. Seram lah kan. Yelah. Tapi macam tu lah. Macam jahat lah kan. Selain daripada tu, macam yang seram-seram sikit, apa yang abang hadap? Seram? Like macam tu lah, orang ugut bunuh. Contoh orang kata bunuh lah, itulah ni. Selain tu apa lagi yang abang pernah dapat? Itu je lah kot. Itu je lah. Adalah 2 kali, tak silap 2-3 kali macam tu lah. Faham? Tapi dah lama lah. Tapi abang pun macam tawakal lah kan. Apa pengalaman manis yang abang belajar selama ni lah berada dalam industri ni? Dia sebenarnya biasanya kalau abang jawab ni biasa macam klise sikit lah. Kalau kita buat benda tu jadi lah. Itu manis lah. Kalau kita buat, kita puas hati. Yang tak manis ni bila kita buat, aduh kenapa kau tak buat macam tadi, aduh tergagal lah. Itu ada juga. Jadi apa yang abang nak, mana mesti ada kan, mana sebelum duduk dalam industri abang tak dapat, bila dah ada ni abang dapat. Apa benda antaranya?
Nak kata selesa sangat pun tidak. Nak kata tak selesa sangat pun tidak. Macam abang play safe kan. Jawapan abang macam play safe kan. Tapi macam itulah. Mana dalam industri mengubah kehidupan. Tapi dia ada ubah sikit lah. Pertama, macam kita pergi mana orang kenal kita kan. Orang tahu kita. Macam itulah. Lagipun macam abang bersyukur. Sebab abang sebelum jadi artis dulu, abang memang impian abang dua benda je. Abang kalau jadi artis, abang nak jadi pelawak. Okay. Kedua dia, kalau abang jadi artis, abang nak nama selain pada nama abang betul lah. Macam dulu abang minat Imuda kan. Datuk Imuda. Orang panggil dia Budin kan. Macam dulu abang memang minat permainan tu kan. Itu sebab first abang keluar tu, abang banyak tiru style dia. Datuk Imuda, arwah Pak Haji Sattar, Jim Carrey. Abang itu memang abang suka tiru. Abang ambil semua, abang campur untuk dia abang. Tu yang pernah keluar artikel lah. Pelawak baru tak ada identiti. Tiru artis. Tiru artis. Luar dengan artis tempatan. Abang lah. Keluar artikel tu. Abang tiru je. Abang tiru macam mana? Macam Imuda, dia mesti cakap apa, cara dia berdiri kadang. Macam arwah Pak Aziz tu kadang kan, dia kadang suka buat lembut-lembut kan. Abang tiru style dia. Macam Jim Carrey, memek muka, pergerakan lah. Macam tu lah. Jadi abang gabungkan tiga tu, abang ambil lah. Itu yang jadi Ropi tu. Tapi memang mula-mula dulu abang masuk pertandingan, dia orang panggil abang Jim Carrey Malaysia. Masa tu lah. Abang pun kurus macam tu kan. Memang selalu buat memek muka, gila-gila ikut dia sebiji. Faham. Tangan ni, tangan dia pun boleh masuk dalam mulut lah. Masuk sampai kat sini. Abang boleh buat? Dulu lah. Dulu abang kurus kan. Abang tengok Jim Carrey dia buat. Kalau abang tengok dekat YouTube Black Swan. Dia masuk tangan dia macam ni. Dia nganga. Macam plastik, macam getah. Abang sampai koyok-koyok sini abang nak buat. Boleh buat. Boleh? Tapi dululah. Sekarang buat. Boleh arwah. Faham. Jadi izinkan abang tak tangan sini boleh? Boleh. Letak mana boleh. Abang dalam industri ni kan, abang cakap tadi abang tiru untuk sampai keluar artikel tak ada identiti. Jadi kalau orang yang mungkin dia melihat artis ni sebagai idola, adakah salah untuk dia tiru? Tak, bagi abang semua orang, sebab abang tengok banyak juga penyanyi-penyanyi dia minat contoh kan. Dia minat Datuk Awi contoh kan. Dia akan mesti ada sikit style. Dia minat dia ni, mesti ada sikit style macam tu kan. Lepas tu lama-lama dia akan ubah diri dia lah. Akan dapat lah benda tu kan. Macam ramai orang Datuk penyanyi zaman-zaman tu lah, bukan zaman sekarang, zaman sebelum-sebelum ni. Suara Datuk Siti. Kan punya ramai kan penyanyi Datuk Siti. Orang compare kan, ada sikit-sikit kan. Lama-lama jadi suara dia sendiri. Jadi macam setiap orang mesti ada dia punya ni. Macam Idin, contoh Idin. Idin siapa Idin punya ni? Ramai. Ramai kan. Ini salah satu tu mesti ada sangkut dengan Idin. Tapi lepas tu Idin cari sendirilah. Ya, betul. Macam tu lah. Jadi tak salah lah kalau kita nak follow. Nanti jumpa jugalah kita punya cara tu kan. Jangan follow sebab dia idola kita. Tapi kita buat kita punya sendiri lah. Selama abang dalam industri kan, since umur 30 tahun sampai sekarang umur abang berapa Nak masuk 59 lah. Okay, mana lama tu dekat 30 tahun dalam industri kan? 29. Jadi apa nasihatnya abang rasa abang boleh bagi pada anak-anak muda yang mungkin nak ceburkan diri dalam industri juga ke? Okey, untuk anak-anak muda nak cebur, kalau dah ada kerja elok kerja lah. Janganlah. Zaman abang lain tau. Zaman abang pun dah struggle, tak banyak kerja. Zaman sekarang ni kerja lagi banyak. Kalau buat benda ni luck tau. Tuah. Takut engkau tak boleh bertahan. Faham? Engkau dah kerja bagus-bagus, kerja kerajaan ke apa kan. Tiba-tiba engkau berhenti semata-mata nak kerja benda ni, engkau minat. Buat benda ni kita tak tahu. Ya, betul. Kita tak tahu sampai bila kan. Elok kerja lah. Nasihat abang lah. Mana dia tak ada ketetapan kan. Mana risau nanti nama akan basi. Sebab sekarang makin cepat. Sekarang kat YouTube buat media sosial dan kau dah boleh naik dah. Nanti engkau tak ada ni, tak boleh juga. Faham. Dia kena balance sebenarnya. Kalau engkau naik daripada program-program yang social media kan, engkau kena balance dengan TV. Jadi engkau dapat balance tu, engkau okey rasanya. Ni engkau harap kat media sosial,
TV tak ada ataupun salah satu lah kan. Tak boleh juga tu, kena balance. Faham. Abang berapa adik-beradik? Abang 3. Sulung perempuan kakak, abang nombor 2 dan nombor 3 adik perempuan dan nombor 4 abang punya PA. Oh, adik-beradik ke? Dia ada abang tak abang saja je cakap. Tak ada abang 3 adik kan. Oh. Tanjat tak? Nak dia berang mengantuk tu mata je ni. Okey, apa dah? Adik-beradik artis juga ke macam mana? Tak. Dia orang bukan artis. Apa? Sebenarnya abang ni daripada kalau ikut arwah bapa abang lo dulu. Dia dulu orang panggil LLN. Lembaga Elektrik Negara. Sekarang tu kat TNB kan. Dulu bapa abang tu dia taklah popular tapi dia suka masuk Boria, suka masuk pementasan. Okey. Masa tu lah zaman-zaman dia muda-muda dulu lah. So mungkin abang dapat sikit daripada dia kot. Tapi abang tak tahu dia buat tu. Dia cerita. Lepas tu ada dah jumpa gambar-gambar lama dia kat pentas. Buat lawak apa semua macam tu. Adik-beradik abang yang lain kelakar juga tak? Oh tak. Dia semua macam hang lah. Muslimah macam tu. Oh. Ustazah? Tak adalah. Cuma yang ni lah. Faham. Okey, nasihat untuk orang yang mungkin berhadapan dengan ujian lah kan. Ujian. Abang, saya rasa abang mungkin banyak ujian yang abang lalui sepanjang proses abang untuk menjadi abang yang sekarang ni. Apa nasihat abang yang paling ikhlas sekali? Kita kena banyakkan sifat jujur, ikhlas lah. Nak buat apa-apa kena jujur, ikhlas. Bila orang bagi apa-apa kat kita tu, kita kena hargai lah. Ataupun bagi pekerjaan, minta tolong apa-apa kan, kita kena buat betul-betul lah. Kita jangan ambil sambil lewa lah. Contoh lah kalau macam kita buat kerja, sama ada jadi artis ke, berlakon ke ataupun orang biasa pun, kalau kita buat betul-betul, orang tengok. Jadi ni bagus perform lah. Contoh kan, panggil lagi lah. Dia kan panggil lagi begitu ya ni. Kalau kita buat kerja apa, ini bagus lah. Betul. Jadi dia akan mungkin kalau panggil tu mungkin dah kerja, mungkin dia up gaji ke, kita tak tahu kan. Macam tu lah. Dalam industri ni abang rapat dengan siapa yang paling rapat? Tak adalah rapat dengan siapa-siapa pun. Maksud dia macam jumpa-jumpa itu. Tak ada yang kata yang ngam lepak selalu. Tak ada. Abang bukan jenis lepak lah. Abang bukan jenis lepak. Abang jenis habis syuting balik duduk rumah. Abang bukan, dulu lain lah. Dulu abang rajin kat lepak, orang panggil tu KL turun. Sekarang tak ada lah. Kalau siapa nak lepak pun, kalau orang tu dah lama tak jumpa, lama tak jumpa datang rumah. Faham. Tak datang rumah pun lepak kat area rumah. Abang malas nak drive lah sekarang ni. Dah malas lah. Orang cakap family man. Family person. Macam tu lah, family man, family person. Banyak habis kat rumah. Abang ada kucing kat rumah. Abang boleh kucing? 15 ekor. 15 ekor? Kadang-kadang bila outstation 5 hari, macam baru ni abang pergi Kedah, event kan. Ujung-ujung tu kepala otak, tapi rumah ada CCTV semua kan. Tengok lah dia. Ni ramai tak tahu ni Abang Robi pecinta kucing. Asalnya bukan abang bercinta, kakak lah. Okay. Isteri abang dia suka kucing. Daripada seekor, kau itu pun dah banyak bagi kat orang kan. Okey. Pada yang tak suka, jadi yang suka lah. Mana sejak bila abang suka kucing? Sejak dapat kucing baik-baik. Jadi tak banyak hal kan. Panggil datang, bagi kita duduk dia datang kat kita kan. Dia tak kencing bersepah, berak bersepah. Itu start pada tu macam cakap baguslah kucing lah. Tapi ada juga dapat yang nakal kan. Mana dalam industri, walaupun contoh lah kan, kita tengok dalam kamera abang rapat dengan orang tu, dekat luar abang tak rapat? WhatsApp gitu je lah. Faham. Kalau yang selalu sangat WhatsApp, selalu kontak lah, keep in touch. Yang selalu sangat abang kontak bila dia tak ada tu, abang mesej juga tanya kakak. Bukan abang dengan kakak baik dengan dia. JC Lim. Dia pelakon. Dia dulu dia model lah. Dia dah dengan abang, dia tua setahun. Okay. Dia dah 60 lah. Tapi abang okey dengan dia sebab kadang-kadang kami selalu berbual sampai 2-3 pagi kan. Dia orang Kedah. Bagus dia. Satu-satunya pelakon Cina yang abang rapat dengan dia kan. Bukanlah rapat, maksud dia macam baru kenal, start buat iklan raya gitu.
Kalau tengok dia ni pun boleh masuk kepala. Jangan masuk macam tu lah. Kalau yang ni pula, kalau macam contoh yang cucupak, sepatu ataupun semua pelawak-pelawak yang ada kan. Siapa yang abang rasa yang paling baik, paling ngam sekali? Semua okey. Semua okey. Cuma macam abang cakap tadi lah. Kami ada grup kan. Kadang grup pun nama grup. Kadang bila teringat baru masuk lah. Faham. Itulah. Tapi dengan grup sepatu aktif lah. Masih aktif lah. Masa grup-grup cucupak ke ataupun grup-grup abang kerja kilang Silverstone, kilang tayar dulu kan. Adalah grup-grup tu. Itu kadang-kadang dia orang aktif abang. Kadang-kadang abang rasa nak balas, abang balas kan. Faham. Mana bila lagi job dengan sepatu? Wallahualam. Tunggu je lah. Ada rezeki, adalah. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana. Mana hari tu episod apa yang abang dalam sepatu? Last Singapore lah. Yang sebelum tu abang tak ingat lah. Kalau yang dalam TV? Itulah abang tak ingat. Banyak. Yang sekarang kalau abang tanya pasal mu'alim muda, insyaAllah lah abang boleh ni. Apa perasaan abang bila mu'alim muda nak jemput abang sebagai guest? Perasaan dia tu macam biasa-biasa juga. Macam sebelum orang jemput. Cuma bila rancangan agama ni, macam abang cakap tadi tu, kita kena tahu jugalah apa ni kan. Kita ni jenis kebolehan kita lain kan. Kepakaran kita lain. Kena tanya. Tapi tengok dulu lah apa kena buat lah macam tu lah. Bagi abang okey je. Tak silap abang pernah jadi moderator kan untuk program agama kan? Ada. Tapi bukan dalam TV lah. Tu kat masjid kan abang cerita tu? Dekat Cempelak. Okey. Telda Cempelak dekat Labis. Apa perasaan? Takut kau. Abang ada gandingan dengan ustaz tu. Ustaz apa nama dia? Dia da'i biasanya. Abang tak ingat nama dia. Takut ke itu kira first lah. Tajuk ingat tak? Tajuk ceramah? Tajuk kepimpinan apa tak tahu, abang tak ingat lah. Tu pengalaman pertama lah waktu tu? Untuk tu tu first. Abang dah macam nak ambil tak mau ambil kan. Tapi nasib baik yang panggil abang jumpa dia orang kat tangkap meeting, tangkap Johor kan. Semua baik-baik abang. Jadi bukanlah tour pada abang je kan. Semua sama batch. Cakap lah boleh lah ni. Lepas tanya dia orang apa-apa. Okey lah. Itu lah. Jadi sekarang ni untuk buat masa ni lah, kejap lagi abang busy jadi program agama kan? Lagi program agama juga. Jadi tajuk apa pula? Aduh, tanya tajuk abang kena buka handphone lah. Dengan Ustaz Don lah. Sebagai moderator lah? Tak kuat abang rasa. Ramai artis lah ni. Ada Haji Nabil, Zizal apa, abang tak tahulah. Kena tengok poster balik. Faham. Adakah abang okey je melibatkan diri dalam program keagamaan? Bagi abang tak ada masalah. Cuma ada benda-benda lah yang abang explain dulu apa yang abang boleh buat, apa abang tak boleh buat kan. Takutlah sekarang benda agama ni bukan boleh nak buat lawak suka hati kan. Lagi terlepas. Abang takut terlepas sebenarnya. Takut terlepas. Takut salah baca ayat ke apa kan. Abang takut tu lah. Kena sekarang, zaman sekarang kalau kena kecam teruk dek kan. Abang pun jadi takut. Tapi jujur cakap, kalau zaman dulu dengan zaman sekarang beza. Siapa jadi artis zaman sekarang agak seram sikit lah. Dia cash. Faham. Maksud dia selain daripada payment cash, dia bagi cash. Sekejap lah boleh ni macam kecaman dulu. Tu kan? Kecaman tu terus keluar sak. Yang suka kita tu akan puji lah, menambung lah. Yang tak suka tu lah kan. Rancangan masak pun kena, masak tak betul lah. Ceramah pun kena ni. Macam-macam lah. Sebab kecaman dulu kita tak dengar kan? Orang tak dengar. Orang tak suka kita tutup TV. Buka channel lain kan. Betul. Sekarang ni memang zaz. Kalau dulu kan, waktu abang mula-mula lah kan, tahun 90-an dulu, pernah ke dengar kecaman? Tak pernah? Ada lah sekali. Oh ada? Ada sekali dia orang compare masa tu lah. Abang ingat lagi masa tu abang naik Volvo. Volvo 144 yang lama kan, dekat stesen minyak lah satu. Masa tu kita pakai t-shirt cucupak kami 5 orang. Turun ada nak pergi toilet apa semua. Lepas tu ada satu grup. Inilah baik-baik. Kalau ikut zaman tu baik-baik yang korang lah.
Kami keluar dia nampak lah. Dia orang sound. Apa? Weh, lawak engkau orang lawak bodoh lah. Lawak engkau orang lawak secupat lawak bodoh lah. Senario. Dia cakap depan-depan macam tu? Depan-depan tu lah. Abang dengar kan. Tapi kita baru kan. Macam tu lah. Lepas tu kita pernah juga buat show masa tu dengan senario. Anda Abang Klasik. Bila kita keluar, biasa lah. Kita keluar kan, orang menyanyi lah. Budak penonton kat bawah. Senario. Kita terasa, kita cucupak kan. Alamak, ni memang tak minat lah kan. Jadi macam-macam tu lah. Yelah sebab zaman cucupak dulu. Masa tu senario memang tengah naik. Senario memang peak betul kan. Jadi nak beat tu susah ha. Lepas tu, pengalaman. Ni pun abang tak pernah cerita dengan orang lah. Satu ni. Pengalaman buat show Battle of the Band apa. Abang tak silap abang dekat Ipoh lah. Masa tu ekspedisi semua ada lah. Dia panggil band-band dia tu. Band-band lain dulu naik. Lepas tu dia panggil kami. Kami baru nak cari duit. Boleh je lah kan. Sebelum ekspedisi nak naik tu, kami naik dulu. Last kali dia panggil cipok untuk buat lawak apa semua. Kami naik. Abang nampak plastik. Botol air. Pum. Dia orang baling plastik. Baling botol air. Baling botol air kat abang? Tak, kat grup kita orang lah. Grup cucupak? Abang nampak pap. Abang lagi lah. Abang turun dulu sebelum kena. Payment pun tak dapat. Tak buat malam kami tak buat lah. Lepas tu ekspedisi naik. Masa tu ekspedisi memang lah kan. Yelah ekspedisi 90-an dahsyat. Dahsyat dia. Itu pengalaman kena baling botol. Sepanjang jadi artis sampai sekarang, itu pengalaman first kena baling botol. Tak tahu siapa baling? Tak tahu budak-budak peminat bawah tu dah hyper kat bawah tu kan. Dah nak rock. Cucupak naik salah ha. Yelah dia nak dengan ekspedisi Dia ni. pun nak tajuk pun Battle of the Band. Penganjur tu yang panggil tu pun member ke. Member salah seorang pada geng Cucupak tu. Kita pun fikir duit pasal pergi lah. Baru duduk warnet botol air. Belah. Penuh botol air tu? Penuh yang botol besar tu. Kalau kena pun kalau banyak air tu pun biru kat dia kan. Ya. Gitu lah. Dan tu abang muda kan umur 20-an lah. Masa 30. 30. Abang jadi artis 30. Okey. Mana tapi ternyata dulu dengan sekarang memang banyak sangat beza. Zaman 80-an lain, 70-an lain, 80-an lain, 90-an lain. Zaman sekarang lagi lain lah. Faham. Kita patah balik kan. Tiba-tiba saya rasa macam nak tanya. Okay, abang jadi artis umur 30 kan. Mana sebelum tu kan abang join yang program Sinaran Pasport Kegemilangan tu. Sebelum tu lagi, mana lepas SRP tu, apa yang abang buat? Abang banyak kerja, Dek. Yelah, untuk orang tak ada kelulusan, zaman abang tu kan, abang pernah kerja buat bata. Buat bata? Masuk pasir, tok, buat bata pernah, pasang pipe. Ketuk siling ni, pasang pipe. Mana abang pandai buat kerja-kerja macam tu? Dulu, tak pandai pun. Kerja dengan orang, dia orang ajar. Lepas tu abang pernah kerja kilang sanyo, abang buat aircon. Abang buat aircon. Lama sanyo abang kerja 2 tahun, kontrak kan. Lepas tu abang pernah kerja kilang besi. Abang pernah kerja, dulu abang banyak kerja kilang. Abang last sebelum jadi artis, abang kerja kilang tayar Silverstone. Kat Perak. Abang banyak kerja kilang. Member yang kenal abang, apa perasaan diorang abang jadi artis? Diorang terpanjat lah. Sebab ada juga diorang kata, yang pernah juga lah arwah mak abang cakap jumpa kawan-kawan perempuan abang, kawan sekolah. Dia kata macam mana anak makcik Ropi tu boleh jadi artis lah. Kat sekolah pendiam, kita je ngorat dia. Kita yang bercakap, memang abang kat sekolah pun pendiam. Tak cakap tu dia orang pelik. Macam mana boleh jadi pelawak? Mak abang cerita dengan abang, aku jumpa kawan sekolah hang tu. Apa nama dia tanya, macam mana anak makcik boleh jadi pelawak? Sebab dia pendiam. Lepas tu abang kahwin umur berapa? Abang kahwin umur abang 23. Kahwin awal lah kiranya kan. Mana sebelum tu waktu sekolah, mungkin sebab saya tengok waktu sekolah mungkin abang handsome lah orangnya kan. Muka macam handsome tak handsome lah, Dek. Tapi kalau apply dapat dia. Tak ada. Okey je. Mana lepas jadi artis ada macam peminat-peminat tiba-tiba nak mengorat ke apa ke? Itu biasa. Ada juga. Ada yang kita ngorat pun ada. Tak ada lah. Itu biasa. Orang biasa pun kena. Takkan takkan anak seni tak kena kan. Faham.
kita lihat fenomena sekarang kan, mana buat konten terus boleh naik jadi artis kan. Buat konten lawak terus jadi artis. Apa pandangan abang? Itu zaman lah. Zaman kalau tak ada siapa menghalang, itu zaman dia, tak boleh buat, memang jadi. Yalah, faham. Dia, kita pun tak tahu akan datang macam mana kan. Akan datang mungkin macam sekarang contoh AI. Kan ada AI lagi advance kan. Jadi macam mana tu? Takkan kita nak halang. Kalau kita takut benda-benda tak elok, kita halang kan. Tapi tak ada jalan kan, jalan-jalan lah. Terkait juga dengan kualiti lawak. Contoh kalau yalah dia datang, dia tak ada background lawak, dia buat konten lawak santai-santai je. Terkait tak dengan kualiti lawak? Sebenarnya dengan itu panggil apa, YouTube apa, YouTuber. YouTuber, TikTokers. YouTuber, TikToker, bagi abang itu masing-masing lah. Macam abang tak rasa abang terjejas ke apa kan. Tidak kan. Itu rezeki, nasib masing-masing kan. Kita tak tahu, ada orang dia boleh naik macam ni, ada orang rezeki dia macam ni, kita tak tahu. Bagi abang itu nak compare, kata dia tak tahu ke apa tiba-tiba ni. Cuma bezanya yang abang pernah production pernah panggil orang YouTuber ataupun TikToker berlakon kan. Nampak ada bakat memang born lah. Born tu memang born to be lah. Ada tu kayu Rik. Kalau kat tu dia okey. Kelakar ini kan. Bila panggil tak okey. Tapi ada juga yang okey. Jadi macam separuh-separuh lah. Nasib-nasib lah. Tu abang cakap. Artis pun, pelawak pun, kalau dia memang daripada mula berlawak, ada yang kelakar dia, ada yang tak kelakar kan. Faham. Benar tak abang dapat mungkin orang kata, oh Ropi ni tak kelakar lah. Pernah tak? Itu biasa. Tapi yang cakap tu bukan production lah. Orang luar lah. Production, kalau kita tak kelakar, dia tak panggil. Betul. Event-event, annual dinner apa, kalau kita tak bagus, kita tak kelakar, diorang takkan panggil. Berapa nak panggil Ropi contoh kan. Berapa nak panggil Hang. Anak tak kelakar, panggil orang lebih kelakar. Maksud macam tu. Tapi kalau biasanya yang cakap itu orang-orang luar lah. Orang-orang luar yang kita tak kenal kan. Macam mana abang handle perkara tu kalau orang cakap macam tu? Abang cuma cakap satu je. Kita nak puas hati semua orang. Yalah. Macam cakap tu, kalau orang suka kita buat apa pun tak kelakar pun. Yalah. Dah nampak kelakar kan. Tapi kalau orang tak suka kita, memang dia tak minat. Tak ada. Abang fikir satu, Dik. Orang macam abang cakap tadi. Pelawaknya nombor satu ke, pelawak apa ke, pensyarah ke apa semua, ulama apa semua pun, dia orang bagus-bagus pun buat kebaikan pun kena. Orang tak suka itu, orang tak suka. Kalau suka kan. Abang pernah berlakon filem apa Hantu Kak Limah? Banyak pun berlakon filem banyak. Kan Hantu Kak Limah ada kan? Yang boom paling boom Hantu Kak Limah lah. Yang lain tu biasa-biasa, filem boom banyak pun berlakon. Abang rasa lebih pada 20 lah filem. Yang paling meletup Hantu Kak Limah. Hantu Kak Limah. Bila duduk dalam industri filem pula kan. Filem komedi lah basically kan. Jadi apa beza berlakon dengan pementasan? Berlakon ni dia boleh kat-kat. Pementasan tu macam teater tu, orang kena kerja keras sikit lah. Dia sekali jalan lah. Hang kena ingat part-part hang, orang lain punya dialog, hang punya dialog, bila nak masuk kena tahu lah. Lepas tu lontaran suara, ini teater kan. Pasal abang pernah buat teater tapi tak lama kot. Sebab abang teater ni abang takut sikit sebenarnya. Sebab teater ni hang kena ikut skrip. Kalau cerita-ceritanya yang serius ni kan, kalau awak pun bolehlah elok-elok sikit, tapi takut hang kena tahu nak sambung orang lain punya dialog kan. Kau takut salah kan. Apa pengalaman pahit lah dalam dunia lakonan? Sebab abang berlakon dalam cerita Hantu Kak Limah kan. Ikutlah waktu tengah syuting tu ada jumpa real Hantu Kak Limah. Tak ada. Tak ada. Cuma pengalaman pahit dia tu, payment tak dapat lah. Hantu Kak Limah? Bukan. Oh, bukan. Ada sebelum ni, hati-hati biasalah. Pengalaman pahit dia payment kena kencing lah. Kena juga, kena game lah. Banyak Ada juga. Janji bayar macam ni, tiba-tiba bayar macam ni. Aduh. Okey, deposit bayar, payment lah tak bayar. Ada dulu abang selalu kena juga. Tapi nak buat macam mana? Yalah, sabar lah. Sabar lah. Hadap je lah. Ada dapat juga, ada yang tak dapat. Tapi sabar-sabar pun lepas tu dah tak contact lah. Tak ada. Lebuh lah. Faham. Mana tak adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin abang tak nak ingat dalam dunia lakonan? Tak ada. Tak ada. Kalau yang manis pula, apa yang manis dalam dunia lakonan?
bila kita buat tu jadi lah. Sama macam tadi lah. Orang hargai. Macam tu lah. Tapi ada juga bila kita sebelum buat show pun dapat duit dah. Ada juga tengok pada company event tu lah. Dia tak semua. Macam manusia juga tak semua orang yang okey lah. Yang okey dia tak okey lah. Macam tu lah. Betul. Kalau abang jumpa abang yang dulu lah. Abang yang mungkin 40 tahun yang dulu. Apa nasihatnya abang nak bagi? Abang suruh dia belajar rajin-rajin lah. Sebab apa? Yalah kalau kerja betul-betul. Zaman abang dulu. Banyak orang kerja kerajaan. Kalau kita dapat awet pun dulu, family dia mesti nak orang kerja kerajaan. Abang pernah minta polis, pernah minta bomba, tapi abang kelulusan tak ada kan. Tak dapat. Zaman abang dulu mana tak banyaknya swasta ni. Tak banyak. Hilang je lah. Macam sekarang kan banyak swasta dah kan. Anytime nak minta boleh lah kan. Dulu tak ada. Sebab kat rumah abang, kawasan rumah abang tu kawasan kem askar Taiping kan. Sana kem tu, ini kem ni, itu kem. Banyak kem lah. Jadi banyak awet-awet kat situ punya dapat askar. Jadi abang pun, cuma askar abang nak minta arwah mak abang tak bagi. Dia kata, hang seorang je anak lelaki. Dia takut lah, dia tak bagi. Kalau tidak, askar pun meminta. Mana belajar rajin lah. Abang kalau boleh masa zaman tu, kalau boleh balik ke zaman tu kan. Apa cita-cita abang yang sebenarnya? Memang nak jadi pelawak ke? Abang dulu rasa abang minat jadi bomba tahu tak? Bomba? Bomba. Yang kerja kerajaan lah. Tapi abang paling suka bomba lah. Abang pernah pergi masa zaman abang tu pergi apa nama ni minta kerja. Abang naik tali tu tak lepas. Tali tu tak naik-naik. Sebab dia fizikal. Kan? Macam polis dulu abang ukur dada dulu. Dulu lain masa minta dulu lain tahun 80-an tu. Dia ukur dada tinggi okey ni. Dada okey ni. Tapi kelulusan abang. Dia nak masa tu SRP nak bahasa Malaysia 6. Paling busuk 6 lah. Abang dapat 8. Okey. Dapat. Yang bomba tu dia ukur semua okey. Abang tu panjat tali tu tak naik, tak lepas. Faham. Abang masa dulu tak ada apa fikir nak kerja kerajaan, nak kerja bomba. Itu peminat bomba. Tak tahu kenapa minat bomba. So kalau ada anak-anak muda kan, dia tak nak belajar. Tapi dia nak jadi pelawak. Mana dia tak nak fokus pada cari ilmu, dia Tapi nak hang sebut pelawak ni kan. Maaf abang potong sikit. tak apa. Masa abang jadi juri Raja Lawak 6, abang pergi ni lah seluruh Malaysia lah. Okay. Pergi Penang, Johor, Sabah kan. Pelawak ni ramai orang nak jadi tau. Masa abang pergi tu technician, engineer. Sebab dia orang ada isi borang. Kita akan tengok dia punya biodata. Ada seorang tu badan sadum ni. Main gym ni, instruktor apa semua. Uji bakat lawak. Ada perempuan tu pun macam ustazah, uji bakat lawak. Technician, engineer, ramai lah. Kalau kita tengok biodata, wih, kerja dah bagus ni kan. Tapi masa Raja Lawak 6, ramai jadi pelawak masa tu ramai orang nak masuk. Ramai Tapi dapat tak dapat je lah kan. Jadi ada yang tak nak belajar, apa nasihat abang untuk mereka? Untuk yang tak nak belajar tu tak boleh nak nasihat lah dik. Sebab apa? Itu pokok pangkal diri sendiri. Contoh lah. Kalau hang dah memang ni okey contoh masa abang dapat tip pada arwah Pak Haji Sata. Dia kata macam mana nak maintain lama dalam dalam bidang seni ni. Disiplin. Disiplin diri. Sebab apa? Disiplin diri ni kalau hang ada, insya-Allah hang boleh pergi mana-mana pun hang boleh pergi lama. Hang datang awal, orang pakai pukul 10, 9.30 sampai. Itu. Sebab apa? Kalau hang disiplin hang tak ada diri hang tu, ustaz cakap ke, mak hang cakap ke, bapa hang cakap ke, adik-beradik ke, cikgu ke apa cakap, kalau hang disiplin tu tak ada, memang jenis macam tu, siapa tak jalan. Jadi untuk yang tak nak belajar tu, abang nak bagi nasihat sebab abang pun dulu macam tu juga masa muda, masa rumah sekolah tu kan. Mak nasihat, bapa nasihat, mak saudara nasihat, opah nasihat. Hang minat tu tak ada, minat nak belajar tu kan. Jadi macam pergi sekolah dulu kan tak ada ABCD kan. Hitam je. Hang baca lebih kurang hitam je. Agak-agak kan. Abang buat macam tu. Macam tu. Mana nak pas kan. Yalah. Tapi kalau segi soal, kalau nasihat pun macam abang cakap tadi lah, kalau abang nasihat pun tak guna. Tapi kalau boleh tu kalau boleh ada peluang tu, belajarlah kan. Belajar je lah.
Sebab ramai anak muda sekarang. Cuba. Sebab kita tak tahu masa akan depan. Sebab yang belajar tinggi pun belum tentu masa depan dia cerah kan. Ya, betul. Jadi apatah lagi kalau kita tak belajar. Kalau ikut zaman sekarang ni lah. Macam abang alhamdulillah rezeki abang ke sini. Dapat peluang jadi anak sini ni. Lain pula kan. Ya. Walaupun abang belajar sampai SRP, abang pernah jadi doktor, pernah jadi polis, pernah jadi anggota bomba, pernah jadi itu, buat berlakon. Berlakon watak kan. Walaupun abang belajar tak tinggi tapi watak semua dah pernah lah. Okay, faham. Ya, sebab sekarang kan ramai anak muda yang sebab dia tengok content creator, dia tengok orang, buat konten lawak terus boleh jadi pelawak kan. Mana buat konten ni sikit terus dipanggil. Jadi dia macam teracun lah kan. Aku tak payah belajar lah, aku buat konten je. Macam tu kan. Zaman sekarang semua nak buat konten. Betul. Untuk jadi pendakwah pun buat konten. Betul. Betul kan. Jadi macam abang cakap tadi, itu rezeki. Kalau tuah tu ada, jadi lah. Kalau tak ada tu hang buat macam mana pun macam tu je lah. Orang panggil sekali, contoh hang buat lawak apa kan, orang panggil sekali. Bila pementasan ni lain, tak panggil lah. tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia ni boleh buat kontennya lah. Ni tak boleh lah. Macam tu lah. Ada orang berlakon teater boleh. Bila berlakon ini tak boleh lah. Ada orang macam tu terbalik kan. Ada orang package boleh dua-dua kan. Dia kena ada usaha. Ya. Abang buat akaun Instagram sejak bila? Tak silap abang, Lama dah. tak abang kahwin dengan kakak. Faham. Kakak dia 10 tahun lah. TikTok 10 abang tahun. macam tak aktif sangat kan? Abang sebenarnya TikTok ni bukan tak aktif. Abang buat TikTok dulu abang kan ada macam buat produk-produk, orang punya produk. Jadi dia kena ada TikTok, akaun TikTok. Jadi abang kena macam ni, abang kena macam ni TikTok. Tapi abang kalau ikut TikTok, abang kurang sikit. Abang malas nak menari lah apa kadang tu kan. Zaman tu kan nak ikut trend. Abang tak minat sangat. Memang kurang aktif lah. Abang rasa apa perkara yang orang tak tahu dan orang kena tahu tentang abang? Yang tak tahu abang rasa ramai yang dah tahu dah. Kalau tengok sikit-sikit tu kan. Yang lain tu hanya yang terdekat lah yang tahu. Tak ada nak kongsi. Tak ada nak kongsi. Okay, abang kan sekarang dah banyak join program agama kan. Mana sejauh mana program agama ni mungkin beri impact dalam kehidupan dia? Ilmu lah. Ilmu. Banyak yang kadang-kadang walaupun kita ni dah berumur, kadang ada yang kita tak tahu. Sebab kita bukannya ke arah itu. Sebelum ni masuk dia bukan tabligh ke apa kan. Abang ke arah lain. Jadi yang kita belajar pun kadang kita belajar. Kadang belajar tengok kat YouTube. Tengok sikit-sikit kan. Jadi apa yang abang belajar, abang buat program agama ni ilmu lah. Yang mana yang ada yang abang tak tahu tu, abang tahu lah. Itulah. Bertambah lah sesuatu tu dalam kehidupan. Ya. Faham. Walau kata kalau dalam 10 tu kadang mungkin hang dapat 5 kan. Tapi sekarang dapat. Ya, betul. Macam tu lah. Sekurang-kurangnya dapat sebab selagi mana kita hidup, selagi itulah kita kena tambah, cari ilmu dan jadi yang terbaik lah kan. Lagi-lagi sebab kita pun orang Islam. Untuk next, apa plan abang dalam kehidupan? Untuk kehidupan abang ikut flow. Ikut flow. Abang tak ada plan apa-apa. Tak ada plan. Cuma abang nak buat bisnes satu lah. Abang ingat abang nak buat pet shop lah. Pet shop. Abang nak buat pet shop. Hampir dah nak buka itu lagi. Okay. Tapi tempat lah. Tak ada tempat. Pet shop untuk semua ke atau untuk kucing? Tak, untuk kucing lah. Anjing-anjing, babi semua abang tak ambil lah. Abang ambil kucing lah. Dia macam boarding apa semua kan. Kucing lah. Takkan lain kau. Okay, mana fokus untuk kucing sebab abang pun dalam proses lah. Abang pun banyak kucing kan. Abang kakak minat kucing. Nak buat kedai makan takut lah. Sebelum ni ada juga plan kedai makan. Tapi takut lah dengar macam-macam kan. Kedai makan. Sebab kedai makan F&B kan struggle. Banyak yang buka kedai makan tutup. Ni kita kena masak. Kena pandai masak. Kalau kita tak pandai masak, tukar masak lagi. Kacau. Betul. Ramai juga yang buka tutup. And then buka tutup. Jadi cabaran lah. Abang perkara takut tu, apa tahu kalau kedai makan ni. Kalau orang tak suka kita, dia viral benda tak best tu kan. Kacau. Tak payahlah. Faham. Sekarang bila dah tak ada cupak, adakah masih apa orang kata? Kami masih berhubung kat yang bro.
Tapi taklah rapat. Mana masing-masing ada aktiviti kan. Okay. Macam-macam tu je lah. Yang lain tak naik macam abang? Itulah macam cakap rezeki. Rezeki. Kalau rezeki tu Allah dah susun, dah ada. Memang ada lah. Kadang-kadang macam ni balik pada kita cerita pasal menyimpan kan. Menyimpan duit. Kadang dulu orang kadang-kadang tengok bila ada kes-kes artis ke yang sekarang susah apa semua. Netizen komen kata apa, itulah dulu tak menyimpan kan. Bukannya artis orang lain pun kalau tiba-tiba keluar masalah dia, dulu tak menyimpan. Tapi ini orang lain abang tak tahu. Ini macam abang lah. Macam abang sendiri, pengalaman abang dulu. Macam mana abang nak menyimpan? Abang tak ada job. Yelah. Orang tak panggil yang berlakon, mana yang dapat sumber duit? Contoh kan. Faham? Macam dulu kan orang cakap, kenapa masa abang susah lo? Kenapa tak menyimpan? Cakap, kita job pun kais pagi dapat hari ni habis hari ni kan. Dapat beli susu anak, apa, pampers, apa, duit kereta, duit apa, rumah apa semua. Dah habis, tak ada simpan. Memang tak ada saving. Zaman tu memang tak ada saving. Jadi, macam mana kita nak menyimpan? Kadang-kadang bila orang cakap tu, kecuali kalau artis tu dulu pada muda dulu memang dia memang nama boom. Itu kalau tiba-tiba macam ujung-ujung ni memang orang akan ni lain cerita lah kan. Tapi kalau artis tu dulu pun suam-suam kuku, ni pun suam-suam kuku, tiba-tiba dia kata minta derma ke, tiba-tiba orang sound dia tak kan. Mana grup Cecupak tu bertahan berapa tahun bang? Kita dapat 3 season lah. 13 season lah. Tak lama pun. 13 maksudnya? 13 episod 36 episod dah tahan. 3 season je, lepas tu habis. Mana lepas tu dah tak dipanggil lah. Lepas tu kami buat lawan masing-masing lah. Faham. Yang berlakon yang ni. Tapi abang dulu banyak orang tak tahu. Lepas Cecupak dibubarkan, abang banyak berlakon drama serius. Serius. Berlakon jadi itulah, jadi jahat lah, jadi baik, jadi tamak lah apa semua. Pernah jadi hero? Masa tu tak, bukan sama abang. Abang masa tu kita mana boleh baru jadi hero. Kan? Jadi supporting apa. Banyak jadi jahat lah. Tapi abang tak tahu macam mana boleh balik ke komedi balik, abang tak tahu. Mana berlakon tu waktu dulu lepas Cecupak tu bukan pelawak. Abang dah habis tu dah, kalau dah drama panggil cerita serius. Episod macam abang cakap tu kan, yang abang kata umur abang 40 ni dapat cerita serius jadi cikgu apa kan. Itu lah. Mana walaupun berlakon serius, tak ada lawak-lawak kan, memang serius je. Bukan Ropi lah, maksud dah lain daripada Ropi lah. Memang jahat betul lah. Karakter lah, jahat-jahat lah, gaduh, tamak, marah-marah itulah. Lepas tu tak tahu macam mana boleh masuk balik bidang ni. Tapi drama lama ATM dulu kan. Lama-lama. Kira macam cerita gangster-gangster macam tu ke apa? Dia tak gangster, dia cerita family. Tapi watak jahat lah. Salah seorang adik-beradik tu jahat, abang tamak harta macam tu lah. Tu kayak kacau orang tu, kacau anak dara orang, muda kan. Komedi tapi tak banyak tu, abang pun tak tahu kenapa. Dia macam switch macam tiba-tiba je. Abang rasa apa turning point dia yang mungkin abang boleh recall balik? Contoh macam Fikri Ibrahim kan. Dia kan lawak kan, lawak solo kan. Tiba-tiba sekarang terus berlakon serius sekarang kan. Macam tu lah, nasib lah. Macam ABU dulu kan silat. Silat tiba-tiba dia masuk senario dulu, kan. Jadi tu ada komedi. Tapi tu juga bell kan. Kita tak tahu. Kadang pelawak boleh jadi. Tapi yang abang tengok yang pelawak jadi serius, Fikri je. Kan? Yang lain pun tak nampak lagi. Dia keluar program lawak tu, tiba-tiba berlakon hero episod kan. Tu lain lah. Abang rasa Fikri tu lain sikit. Dia terus macam abang, macam orang tu setengah, dia lawak. Lambat dia nak pergi kan. Dia tak ada, dia terus serius. Yalah macam, berlakon serius, switch jadi pelawak. Macam contoh lah, macam yang Belen, kalau macam yang agama pula, yang Belen, Ustaz Bakrul lah. Dia komedi dia boleh masuk. Yang ustaz-ustaz boleh masuk agama-agama kan. Dia sebenarnya nasib lah. Kadang-kadang nasib hang tu hang lah pengacara, hang lah itu, hang lah ini kan. Ada tu satu je. Okay bang, ada tak macam yelah abang busy shooting kan, kadang balik sampai 2-3 pagi, ada tak apa-apa kisah, apa-apa cerita? Itu biasa, penat je lah.
Tak ada cerita apa. Penat je lah. Balik 2-3 pagi biasa. Banyak cerita. Abang dulu banyak buat cerita hantu lah. Kalau cerita hantu mesti sampai pagi kan. Ada kena ganggu ke? Ganggu tu abang tak pernah lah. Orang lain lah. Abang tak pernah. Tu cerita hantu apa yang paling, yelah mungkin ada kisah di sebalik tu kan, diganggu ke orang lain lah. Tak kena sampuk lah. Perempuan lah biasa. Perempuan lah. Tu hantu kat Limah tu? Hantu kat Limah tak ada. Tak ada. Cerita hantu yang lain lah. Kadang-kadang keru perempuan. Dia jerit-jerit kan. Abang pergi kat telinga dia. Abang cakap, keluar. Tak ada orang-orang boleh tolong kan. Faham. Abang kalau macam tu abang belah dulu. Yalah. Abang takut dia singgap kat abang. Lagi jahanam lagi lain pula jadi kan. Memang tak ada pengalaman Tak pernah pengalaman nampak hantu ke. Ada satu pengalaman tapi malah nak cerita sebab abang dah cerita banyak dekat podcast. Abang ada satu lah. Tapi dah cerita kat podcast tu takut ulang benda sama. Macam cerita abang kena colik tu kan. Pun abang dah pernah cerita dah. Abang kena culik? Abang pernah cerita 2 podcast lah. Dia orang tanya soalan sama. Aduh. Abang malas nak cerita lah kat sini sebab benda sama. Yalah, faham. Abang rasa apa punca abang kena culik time tu? Oh, panjang. Nak korek juga Sama lah cerita macam abang buat tu. Masa tu umur abang 15 tahun adik. 15 tahun abang tunggu SRP. Jadi abang suka cari duit, tak suka menyusahkan mak pak. Abang kerja kedai perabot dekat Taiping. Dekat Masjid India. Lama kat pekan Taiping lah. Abang kerja abang ni shelek bukan shelek, gosok kertas pasir, lepas tu shelek. Okay. Abang kerja 6 hari je. Masa tu abang naik basikal chopper lama yang tinggal ada gear kat tengah kan. Abang kerja kat situ 1 hari RM6 gaji abang. RM6 sehari. Tahun 80. Tahun 80-an. 81, 82. 82. Abang kerja ada seorang brother, barang sador macam Datuk Awih. Pendek dia macam Datuk Awih, tang sador. Adik nak kerja dengan family abang tak? Gaji 3,5 ataupun 4,5. Kita goyang lah kan. Tapi saya kena tanya mak bapak saya dulu. Abang tanya cakap dia, mak bapak adik mesti setuju punya. Dia kata, abang pun okey lah. Time break makan lah. Okey, saya mau ikut semi abang sekejap. Dia bawa pergi abang belakang masjid Kampung Jambu Taiping. Ada dulu lombong. Ada lalang-lalang tinggi-tinggi. Ada hutan. Dia masuk kat situ. Dia ikat abang. Dia grip abang macam ni lah. Dia grip ni. Kalau dia tekan sikit lagi abang rasa abang mati lah. Dia grip. Dia ambil IC abang. Dia bawa pergi kat tempat Cina tu. Okey, saya punya adik mau berhenti lah. Ini dia punya IC. Okey tu bagi lah 6 hari punya gaji. 6 kali 6. Kan? Dia ambil basikal chopper abang semua. Tapi masa tu abang kat sana. Dia sound, kau tunggu sini. Kalau kau ni aku datang balik. Abang takut lah. Badan sador kau. Abang masa kena ikat tu. Abang dah ngelupung. Dia ambil tanah. Dia sumbat dalam mulut abang. Tanah Merah. Lembik-lembik dia sumbat mulut abang. Diikat dengan baju abang. Tapi abang lidah macam ni. Abang dah standby dah kan. Meludah. Lepas tu belakang abang diikat lah. Mana dapat tali tu. Lepas tu abang ngelupung. Prap tangan abang ni patah. Patah nampak timbul kan. Ni patah. Abang ingat apa prap patah. Patah tu. Baju abang tu abang dah pakai kat pinggang. Seluar abang diikat kat badan. Kat pokok kan. Diikat. Lepas tu ni baju ni t-shirt tu dia jadi skirt lah. Abang nampak satu bangunan tinggi tu. Masuk ke lombong. Lombong tu habis apa panggil tu? Lalang tu. Hiris sini. Abang jalan kat tangan. Tangan sakit kan. Jalan sampai satu kedai, belakang kedai Shoklot Cina tu. Tokek tolong tokek. Saya sudah kena culik tokek. Boleh hantar kat rumah. Mana you punya rumah? Dia bawa. Bawa kecoh lah tu rumah. Kat kampung dulu panggil abang bukan Zahid. Panggil Jaih. Nama abang Jaih kat kampung. Kalau siapa panggil abang Jaih sekarang dia bantu mesti saudara mara lah. Ataupun kawan-kawan kampung lah. Pergi balai polis buat report polis kes. Lepas tu ada seorang perempuan polis pegawai lah. Dia buka satu buku besar-besar ni. Buka buku penjenayah semua. Dia buka lah. Abang pun tengok. Sekejap. Abang makin ngundur ni. Lepas tu abang buka. Pap. Ini orang dia. Sampai abang mampus abang ingat nama dia. Masa tu umur dia 27. Orang tu lah. Orang ni. Confirm ini orang dia.
Tapi sebelum tu nak cerita, abang dah takut nak keluar. Abang dah fobia sebulan tak pergi sekolah. Tangan dah kena simen. Nak jumpa orang satu takut. Takut abang jadi trauma. Fobia apa semua kan. So, lelaki yang dalam gambar tu banduan terlepas daripada penjara Taiping 2 minggu. Terlepas. Lepas tu buat report-report, dia orang jumpa basikal chopper abang dekat Sempang. Tapi dah hancur tayar, tak ada dalam orang ambil lah kan. Lepas tu polis kes lah. Buat report itu cerita abang. Faham. Tapi nama dia sampai sekarang abang cari juga orang tu. Kalau sekarang masa tu abang 15, dia 27. Kalau sekarang abang 59, umur dia berapa? Umur dia berapa? 70 lebih dah. Lebih kurang. Abang cari juga, bukan abang nak marah, nak maki apa tidak. Abang nak tengok apa dia sekarang. Mungkin dia dah insaf. Kita tak tahu kan, dia tua takkan nak kau gangster kan. Tak tahu apa kes dia apa, abang dah lupa kes apa kan. Abang nak jumpa, nak sembang dia. Abang ingat tak? Kalau jumpa kan, abang ingat tak? Abang pernah colik saya dulu kan. Abang nak tanya tu je. 60 lebih lah sekarang umur dia. Ya. 60 something. Cuma tangan ni yang patah kesan ni kan. RM1 dek. Tangan abang. Abang masa nak bayar tol dulu, kena macam ni tau. Kalau abang terlajak sikit ya. Tangan abang kena pusing ke badan. Dia tak boleh, dia tak balance. Abang berdendam tak? Masa tu berdendam lah. Masa umur abang 30-an tu. Berdendam 20-an tu berdendam lah. Kau jumpa memang kau cari lah kan. Tapi tak tahu lah. Macam sekarang kalau jumpa apa, abang nak tengok keadaan dia. Nak sembang dengan dia. Itu je abang tak ada nak buat apa-apa dia. Kalau jumpa dia lah. Abang tak boleh sebut nama dia kat sini. Yalah. Kalau abang sebut nanti takut saudara mara dia ke, anak-anak dia ke. Tapi muka dia macam mana bengis? Ganas. Muka ganas lah. Muka taklah ganas sangat. Pak Sador kan? Dia muka biasa je. Tapi badan dia tak adalah ketak-ketak sangat. Tapi badan macam orang baru main gym. Nampak macam ni lah. Dia pendek je. Abang cakap. Abang rasa apa tujuan, motif dia nak nak duit lah. Okay, nak jual lah. Dia nak duit, lepas tu nak... Mungkin lah, tak tahu lah. Zaman dulu memang dah ni ke? Viral macam colek-colek. Kalau pernah kan dulu viral van putih lah. Abang tak tahu. Tapi abang tahu 82 kan masa tu. Mana abang nak ingat. Yalah, itulah lama pengalaman yang abang tak boleh lupa sampai sekarang. Jadi trauma. Sampai sekarang kalau abang balik Taiping, abang tengok kawasan kedai yang dia mula colek abang tu kan. Abang sampai sekarang, kedai tu ada lagi tapi bisnes lain lah. Abang ingat kat mana abang tembus. Abang lepas abang lagi berhutan tu bertembus kat mana, abang ingat lah. Apa jadilah kawasan tu? Dah ada bangunan lah. Ada bangunan lah. Dan dah naik perumahan lah. Siapa je yang tahu cerita ni? Tak tahu sebab itu lagi abang dah keluar kat podcast lah. Kalau tengok di sebalik tower apa tu. ISRO punya program di sebalik tower. Faham. Adalah abang cerita. Semua orang tak percaya. Dan abang pernah wrestling dengan Mick Foley pernah. Apa? Mick Foley. Mick Foley. Mankind. Dulu kalau zaman dulu Mankind. Tahun 90-an. Mankind. Lepas tu dia tukar. Dia masuk stokin tangan tu. Dulu apa jambang. Dia datang Malaysia, abang pernah wrestling dengan dia. Wrestling betul-betul? Betul. Dia datang dulu kan zaman wrestler datang kat Malaysia. Big Show lah apa kan. Zaman tu. Big Show pernah datang Malaysia? Serius baru tahu. Kan dia masuk LRT tu, dia kena bersila. Dia tinggi. Abang tak jumpa dia. Masa tu anjuran TV3. Mankind datang. So dia ada poster dia. Abang ingat lagi lah. Dulu abang record dia cakap, Cecupek, I'm looking for you. Masa tu kami entertain. Cucupak kena entertain. Dia orang buat depan TV3 tu, dia buat pentas. Macam wrestling yang gelanggang. Kami naik handsome kau tapi tinggi kau. Mankind, Mick Foley lah. Mana wrestling suka lah. Saja dia tunjuk. Dia buat macam tu. Dia suruh tengok sana. Okay, turn. Abang turn. Stokin masuk mulut. Itu. Tapi stokin baru lah. Mana Mankind? Tak pernah dengar Mankind. Dia satu batch dengan Big Show semua tu lah? Satu batch tu. Dia tahun 90-an lah. Mankind WWE. Mick Foley. Mick Foley. Okay, umur 60 tahun dah. Dia pakai baju petak merah kan. Baju tu dia pakai. Ini dia pakai top. Dia macam dia pakai topeng tu, dia jadi Mankind. Dia main dua watak macam tu. Zaman saya Batista, John Cena. Dia zaman Hulk Hogan. John Cena, zaman Rey Mysterio, Randy Orton. Cuma zaman tu
tak ada kamera. Handphone tak ada kamera. Hantar ambil gambar. Kan, habis gitu kenangan kan. Abang ada poster, ada sign apa semua. Pengalaman. Abang cerita dengan orang tak percaya. Oh ya. Yeah. Orang tak percaya. Abang kena colik pun orang tak percaya. Yang mana tengok podcast di balik tower tu orang tahu lah kan. Selain kena colik, apa lagi abang rasa macam susah lah, jadi trauma lah dari hidup abang? Selain daripada tu, abang ada pernah berniaga lah. Colik-colik yang pernah dengar. Oh, abang berniaga? Berniaga colik-colik? Colik-colik makanan. Tak berniaga lah. Abang masa remaja, abang banyak kerja berat dengan kerja kedai makan. Okay. Jadi yang abang nak makan apa bang? Makan apa? Macam tu lah. Faham. Kelulusan tak ada. Yalah, kan. Faham. Struggle lah. Sebab tu. Tapi zaman tu gaji paling tinggi, abang kerja kilang sanyo. Gaji 200.5 sebulan kilang sanyo. Tahun 86-87. Tolak bayar motor, bayar kat mak, adalah 100 dalam poket. Tolak ni kan. Kerja kilang Silverstone gaji 300 lebih, 3.5 macam tu lah. Cukup lah. Tak cukup lah. Kalau hang pakai kereta tak cukup, itu dah pakai kereta lah. Yalah. Abang beli kereta abang yang pertama kali bila? First kereta abang tahun 97. Tahun lahir saya tu. Rasa 94, 97 macam tu lah. 97 tu abang baru dah ada kereta tu. Tapi abang dah pergi uji bakat dah tu. Mana abang boleh menyanyi jugalah sebenarnya. Bukan kepakaran. Grup Cecupak tu kan menyanyi juga. Tapi bolehlah menyanyi untuk diri sendiri. Untuk sedap tu tak lah, minta maaf lah. Untuk buat syarat ya. Buat syarat je dulu pertandingan abang tu. Hang kena menyanyi, hang kena berlawak, hang kena pengacara. Dulu punya konsep lah kan. Faham. Itu lah. Jadi kena buat 3 sekali. Mungkin ada like orang-orang yang mungkin dibayar abang sekarang kan, umur 58, 59 kan. Yang mungkin berhadapan dengan Maut. Bukan. Berhadapan dengan perkara-perkara yang mereka tak suka, berhadapan dengan pergelutan dalam kehidupan. Apa yang abang rasa tips yang paling abang biasa amalkan lah untuk masa sekarang ni? Masa sekarang ni yang pertama sekali, jaga diri sendiri lah. Jaga keluarga sendiri lah. Tak payah sibuk orang lah. Kenapa tak sibuk hal orang? Ya, dia orang pun tahu lah selesai masalah sendiri. Ya, kalau hang sibuk pun, hang boleh buat apa? Nasihat. Nasihat je kan. Boleh bagi nasihat je lah. Tapi kadang-kadang orang bukan nak dengar nasihat kita. Dia orang lagi bijak. Saya silap boleh kena saran, jangan masuk campur lah urusan aku. Kan? Jadi tip dia, macam abang, ikut flow dengan diri abang je. Okay. Abang tak ada nak sibuk-sibuk hal orang apa kan. Abang tahu, abang pergi kerja, abang balik, dah duduk rumah relax. Sekarang memang banyak duduk rumah kan. Macam tadi abang cakap. Kalau abang tak ada apa-apa, abang duduk rumah lah. Lebih tinggi kalau bosan-bosan, abang berjalan dengan kakak. Pergilah bercuti mana-mana. Penang ke, balik Johor ke, Perak ke. Jadi life abang sekarang macam mana? Enjoy? Nak kata enjoy, taklah enjoy dah. Umur dah macam ni kan. Macam tu je lah. Simple lah. Life tu simple. Jumpa orang tegur. Bila kerja. Habis kerja balik. Banyak kan dekat rumah dengan kucing-kucing lah. Mana hidup apa adanya sekarang ni lah kan. Nikmati je lah. Dia tak minta kaya. Tak minta apa. Cuma macam ni lah. InsyaAllah. Ada kata-kata terakhir bang? Kata-kata terakhir abang pada yang menonton ni, kita kena percaya diri kita sendiri, confident dan yakin diri sendiri. Jangan mudah percaya pada orang. Kenapa? Jangan mudah percaya pada orang sebab kita tak tahu dia. Sekarang macam-macam berjadi. Dengan scam dia lain kan. Orang baik macam mana buat kita hati-hatilah. Abang ada pengalaman macam tu ke? Ada juga pengalaman tapi malah nak cerita lah benda-benda tu kan. Tapi itulah kalau nak nasihat. Kalau nak percaya boleh tapi jangan 100%. Kita kena bahagia. Hang jumpa orang ni, hang kena tengok dia macam mana. Hang jumpa orang ni, hang tak boleh kan. Hang kena tengok dia dulu. Kena tengok dia macam mana. Dia ni. Kalau tidak, kalau percaya sangat, sekarang ni kawan makan kawan ada. Kan orang gunakan kita ada kan. Okay. Abang pernah ke rasa dipergunakan? Terlalu banyak lah. Terlalu banyak. Baik ujung-ujung nyanyi kesudahan dia. Lepas tu yang jenis tak pernah kontak, tiba-tiba kontak, kita ada juga. layan, itu banyak lah.
Kita pun layan. Lalu ujung-ujung macam ni pula. Jadi abang macam dia tak tahu kita pun ada fasa-fasa kita susah. 2 bulan tak ada job, 3 bulan tak ada job. Macam abang kalau tak ada job, abang tak cerita dengan orang. Abang tak pernah cerita dengan orang abang tak ada job. Abang ni lah tu, abang tak ada. Sendiri lah. Makan ke tak makan lagi bini kan. Kadang-kadang kereta masuk workshop tu sadai pun, orang tak tahu. Abang tak cerita. Tapi orang ingatkan senang. Yang banyak orang ingatkan abang senang sebenarnya kan. Sebenarnya ada masa. Kita manusia ada masa. Kita macam orang berniaga kan. Betul. Tu yang kadang-kadang bila abang orang tak pernah telefon tu, tak pernah WhatsApp. Biasa dia WhatsApp dulu lah. Tak pernah WhatsApp, abang dah seram. Mula okey, kau dahsyat sekarang ni, kau nama kau ni ujung-ujung ujung pinjam duit. Salah satu lah. Dia tak tahu yang kita sebelum ni 2 bulan 3 bulan ni kita tak ada apa-apa ni kan. Pasal abang jenis tak suka, aku tak ada job lah ada ni, tak ada, abang diam je. Ada kan. Abang jenis tak suka. Abang jenis tak suka minjam kat orang dan abang tak suka orang minjam kat abang. Dan abang tak suka menyusahkan orang dan abang tak suka orang menyusahkan abang. Kalau macam kalau orang nak pinjam duit, prinsip abang satu je. Nak kawan lama ke nak kawan sekejap? Abang tanya dulu kadang-kadang tu ya. Kalau nak kawan lama baik jangan pinjam. Lagi benda ni jumpa tak tegur. Takut nak minta macam kita pula minta sedekah. Baik jangan pinjam. Abang cakap direct. Abang isteri abang sama je. Nak dialog kami sama. Nak kawan lama kan nak kawan sekejap kalau buat duit ni. Kan? Lagi bagi nak minta duit. Telefon tak angkat, apa tak angkat, itu tak angkat kan. Banyak kali ke abang lalui perkara tu? Banyak kali ke? Dah banyak kali juga abang tak bagi. Abang cakap macam tu lah kan. Sebelum ni abang tak pakai dialog tu, abang okey lah kan. Tapi lama-lama engkau pun hidup macam aku. Maksud dia kerja macam ni, sumber macam ni. Macam mana kau nak bayar? Contoh kan. Abang tak katalah siapa-siapa, tapi itulah. Abang kalau tak ada duit pun abang apa ada abang jual lah. Itu patutnya bang. Abang apa ada abang jual. Dulu lah zaman-zaman abang susah, abang suka beli handphone Nokia ni dulu kan. Abang beli mahal bukan sebab apa. Bila abang jual ada harga. Dulu abang minat macam tu, beli benda yang berharga. Macam mamah tak boleh. Abang beli handphone Nokia 2,000 lebih. Abang jual 1,000. Dapat duit boleh sesak. Nak bayar tu bayar ni macam tu. Abang jual apa yang abang ada. Macam motor, abang pakai motor ni. Itu abang susah. Abang jual ambil motor kecil. Duit baki tu begitu juga kereta. Faham? Kan abang beli, abang beli contoh kereta ni dapat 30, 40. Abang jual tu, abang cari keretanya belas-belas. Abang keluar modal 5,000 untuk repair sikit. Macam tu. Yang tu abang rolling lah. Yelah, sebab ada orang, dia nak pinjam duit. Tapi tengok live dia banyak je benda boleh dijual. Dia instead of dia jual barang kesayangan dia sanggup lagi minjam daripada dia korbankan apa yang dia ada tu. Patutnya tak patut macam tu. Kalau sesak sangat patutnya jual lah kan. Kita kalau boleh tak nak. Kadang-kadang orang ni kalau kita susah, kita nak minta kat dia, orang tu dengar ya. Nanti dia jaja. Dia jaja nama kita juga kan. Jadi tak payah. Yalah. Kita punya prinsip lah. Kita tak tahu air susah kita bila. Yalah. Mana dah tak ada cerita-cerita yang segempak tu abang dicolek tu. Tak ada, itu je lah. Tak ada. Itu ya cerita paling gempak lah. Contoh satu lagi lah. Macam kadang orang kata abang beli kereta cash. Orang kata belagak lah cerita orang beli kereta cash. Kan? Sebab apa? Abang beli kereta cash, abang pertama abang tak pening. Jadi bila abang emergency lah, abang sesak. Abang jual kereta tu, abang dah dapat lah 20,000 ke 15,000 kan. Itu tujuan sebenarnya. Macam abang jenis kalau tak ada hang diam. Macam abang tu tak ada buat bodoh lah. Pakailah apa yang ada, apa yang ada pakailah kan. Bila ada duit lebih, abang beli kereta, beli cash. Beli cash okey, hang bajet. Kalau anda kata cash ni kereta ni katakan 50,000, 40,000 contoh kan. Ini kalau pakai selagi hang okey lah. Kalau agak sesak nanti hang tolak tu ambil kereta yang belah-belah ribu. Tak kisah kereta apa pun. Hanya boleh buat ambil kerja, pergi jalan jauh. Dah. Yang itu, hang dapat rolling. 10,000 ke dia. Macam-macam 10,000 dia. Itu abang punya prinsip sekarang. Itu je sebenarnya tujuan dia. Orang tak tahu kadang. Ada orang kata Ada juga. Orang kata
beli kereta tu cash, kereta ni cash. Tengah ada aku beli cash lah. Abang ada berapa kereta? Alamak, tak nak cakap. Oh. Tak nak cakap. Wow. Adalah sikit. Tapi kita murah ya. Mana nanti boleh jual balik kan? Jadi kalau kalau sesak, salah satu tu boleh let go. Faham. Let go pun paling busuk pun adalah 10,000 tu boleh dapat. Kalau ikut tahu kereta lama. Yalah. Adalah 10,000 boleh dapat. 10,000 tu boleh buat macam-macam. Boleh Betul. rolling kan. Betul. Untuk akan datang ni, itulah abang punya prinsip. Kalau perempuan abang emas lah. Kan? Faham. Abang memang suka rambut panjang? Sebenarnya minat rock. Faham. Daripada dulu lah. Abang rasa sebelum tu abang mak-semak jambul kan. Lepas tu abang simpan panjang. 2015 abang potong pendek. Macam potong smart lah. Lepas tu tak mahu simpan panjang lah. Cuma tengoklah kalau ada rezeki nanti mungkin abang bertudung. Okay bang, tak ada dah nak cerita apa-apa? Sekarang tak ada dah. Kalau ada kita jumpa episod 2. Itu yang kita nak dengar tu. Kalau ada kita jumpa episod 2 kalau ada cerita baik. Ya, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Jadi terima kasih bang atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih atas pesanan, atas peringatan dan juga nasihat dan pengalaman hidup lah. Dan pasti yang pengalaman tu yang mendewasakan kita tak bang? Ya betul. Dan terima kasih juga pada Idin lah kerana sudi jemput abang. Kalau Idin tambah lagi sejam bercakap ni, abang dah ke bawah ni. Macam ni dah hampir dah ni. Tapi apa-apa pun sebenarnya banyak lagi boleh kongsi. Tapi mungkin masa punya kan abang pun lepas ni nak gegarkan tempat lain kan. Okay bang. Jadi terima kasih. Kita tunggu pada episod yang akan datang dalam podcast Nada Bermakna dengan guest yang insyaAllah akan menyampaikan banyak lagi mesej-mesej yang bermanfaat, mesej-mesej yang akan dikongsikan. Ya, yang akan mendatangkan kebaikan lah dalam hidup kita, terutamanya kan. Terima kasih semua. Teruskan subscribe dan tunggu episod-episod kita yang akan datang.